Saya ucapkan selamat datang sekali lagi yang buat pertama kali sampai ke sini. Inilah negeri kami, tanah serendah sekebun bunga, orangnya baik-baik, budayanya menarik. Selamat datang ke Kedah Darul Aman. Pertama sekali syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnianya dapat kita berada di sini bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Perdana Menteri. Kita berhimpun pada pagi ini bagi majlis penutupan program Madani Rakyat tahun 2025 di Kedah Darul Aman yang dibuat untuk merangkumi Zon Utara. Saya ucap terima kasih kepada Datuk Seri Menteri Dalam Negeri yang telah memilih Kedah sebagai tuan rumah. Saya dimaklumkan program ini yang berlangsung sejak beberapa hari cukup meriah dan memberi impak yang positif dalam usaha mendekatkan perkhidmatan kerajaan dengan rakyat. Penduduk Baling berpeluang bertemu dan bermesra dengan pemimpin negara dan para pegawai dari seluruh agensi dan kementerian yang datang dari Putrajaya. Kita orang Kedah ni, kalau orang baik dengan kita 10, kita baik dengan mereka 100. Mereka datang kat kita berjalan, kita pergi kat mereka berlari. Itulah orang Kedah. Sebab itulah kita menyeru supaya usaha sama, kerjasama, semua usaha-usaha yang mendatangkan kebaikan dibuat bersama-sama. InsyaAllah hal ini dapat dilaksanakan dengan dasar terbuka yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Dan kita harapkan juga kerajaan persekutuan. Terima kasih Kementerian Dalam Negeri selaku Menteri Peneraju yang telah membawa begitu banyak agensi datang ke Baling. Ada agensi yang baru, ada agensi yang telah dikenali begitu lama. Baling ini bumi yang sangat bersejarah. Di Baling ini Datuk Seri kita pilih sebagai daerah eko pelancongan. Kita nak teroka begitu banyak pusat-pusat pelancongan yang begitu cantik dan menarik di daerah Baling, terutamanya Gunung Ganang yang menjadi minat generasi sekarang ini untuk healing. Datanglah ke Baling untuk berada di puncak Gunung Baling. Maka izinkan saya ambil kesempatan ini untuk mengajak seluruh rakyat Malaysia, mailah ke Kedah. Rasailah pengalaman menyusuri kehijauan sawah padi yang terbentang luas. Jelajah Gunung Ganang, hayati seni budaya, serta terokai lokasi-lokasi sejarah yang tidak ternilai di sini. Datanglah siapapun ke Kedah, kami akan sambut gilang gemilang, tangan terbuka. InsyaAllah mereka akan balik terkenang-kenang. InsyaAllah lepas 2-3 hari mereka akan datang semula. Itulah semangat yang kita tanam di Kedah Darul Aman. Datanglah ke Kedah, rasai sendiri experience Kedah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program penanaman pokok bakau anjuran pejabat pengarah tanah dan galian di Kedah.
Ya Nabi salam alaikum. Majlis seperti ini amat besar maknanya kerana ia memperingati kelahiran insan yang paling agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar utusan Allah, bahkan merupakan pemimpin yang berjaya membina tamadun dan peradaban manusia. Baginda memiliki akhlak yang luhur, kepimpinan yang adil, serta kasih sayang yang tidak berbelah bagi terhadap umatnya. Beta menzahirkan harapan agar seluruh rakyat negeri Kedah menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam membina pribadi, memimpin keluarga, memacu organisasi serta membangunkan masyarakat dan negeri sehingga terbentuknya masyarakat Islam Madinah. Nilai-nilai kejujuran, amanah, kasih sayang, hormat menghormati, tolak ansur dan keadilan perlu menjadi amalan dalam kehidupan seharian. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta ingin merasmikan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Kedah Darul Aman pada tahun 1447 Hijrah bersamaan dengan tahun 2025 Masehi. Ya Nabi